Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Bagi yang sudah subscribe channel saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, bantu tekan subscribe di bawah ruangan video ini agar saya lebih bersemangat untuk memberikan info sukan kepada anda semua. Terima kasih sahabat baik. Pemilik Kelab Johor Darul Ta'zim jadi TDYM Tunku Ismail, Pemangku Sultan Johor, mendedahkan sekeping foto calon pemain warisan Harimau Malaya, Hector Heval. Nama Hector Heval menjadi tumpuan rakyat Malaysia apabila kelab yang diwakili di Portugal, Portimonense mengumumkan beliau bakal menerima panggilan skuad Malaysia pada bulan Mac ini. Lantaran itu, pencetus revolusi Harimau Malaya, DYM Tunku Ismail, memuat naik sekeping gambar Hector Heval bersama Peter Klamovski yang dipercayai diambil di Johor sebelum ini. Apa yang lebih menarik perhatian adalah kelibat Hector yang tampil segak berbusana baju Melayu cekak musang lengkap berserta samping dan juga memakai songkok di sebelah Peter Klamovski. Baginda turut menjelaskan bahawa para pemain warisan ini sudah pun melaporkan diri pada 31 Januari lalu dan sedang menunggu kelulusan dari pihak kerajaan Malaysia sahaja. 31 Januari, semua dah lapor, cuma menunggu kelulusan kerajaan sahaja. Malas nak bising-bising, ujar DYM Tunku Ismail di laman Instastory. Nama Hector Heval ini dijangka menjadi salah seorang dari 3 pemain warisan yang akan tiba di sesi latihan pasukan pada minggu hadapan seperti mana yang dimaklumkan oleh Peter Klamovski. Selain Hector, nama pertahanan Sabah AFK di Liga Azerbaijan juga disebut-sebut bakal memperkuat benteng pertahanan Harimau Malaya menjelang aksi kelayakan Piala Asia bertemu Nepal.